Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nadi ilmu, amalan membaca. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya memperkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Muhammad Kashif Kibrul Faiz, berusia 13 tahun. Saya merupakan pelajar tingkatan 1 dari SMK Taman Jelutong yang terletak di Kulim, Kedah. Kod sekolah saya KEA 5076. Hobi saya membaca buku dan menonton televisyen, manakala cita-cita saya ingin menjadi seorang doktor. Dalam video ini, saya merasa amat teruja untuk berkongsi sebuah novel yang pernah saya baca berjudul Guru Aini. Novel hasil penang Andrea Hirata sangat menarik dan syarat dengan pengajaran yang boleh dijadikan iktibar dalam kehidupan seharian, terutamanya kepada golongan pendidik dari remaja masa kini. Novel terbitan Jejak Tarbiyah Publishing House sendiri yang berhad ini diterbitkan pada tahun 2021. Novel ini setebal 296 halaman dan mempunyai sisipan kandungan yang apabila dibaca, pembaca pasti teruja. Harga novel ini RM28 bagi Semenanjung Malaysia dan juga Sabah dan Sarawak. Bagi saya, harganya amat berbaloi dan mampu dimiliki ibarat Allah membeli, menang memakai. Ayuh bersama saya kita mengamati dan mendalami dengan lebih dekat lagi. Novel ini mengisahkan tentang kesungguhan dan pengorbanan seorang guru yang sangat mencintai dunia pendidikan, iaitu Cikgu Desi Istiqomah. Cikgu Desi merupakan seorang wanita yang amat cerdas dan amat cintakan ilmu matematik. Sifat ketabahan, kecekalan serta jiwa yang kental untuk mendidik anak-anak agar jenius dalam matematik sememangnya patut diteladani. Walaupun Cikgu Desi sebenarnya layak bergelar doktor mahupun jurutera, Cikgu Desi tetap memilih untuk menjadi guru. Dalam era globalisasi yang diwarnai dengan kecanggihan teknologi dan keselesaan prasarana serta infrastruktur yang memudahkan kehidupan seharian manusia, Cikgu Desi ditempatkan mengajar di kawasan pedalaman nun jauh di mata, iaitu di Kampung Ketumbi, Tanjung Hampa, yang terletak di antara ratusan pulau di kawasan selatan Sumatera. Naik turun bas silih berganti dari satu kota ke kota yang lain, ditambah pula dengan menelusuri sungai dan laut tidak mampu membunuh semangatnya. Beliau bercita-cita untuk melahirkan ramai pelajar jenius matematik dari kalangan orang kampung yang miskin. Tatkala itu, watak Aini iaitu seorang murid yang sangat lemah dan sentiasa gagal dalam matematik. Ditambah lagi dengan kesusahan keluarganya, tidak pernah mematahkan semangatnya untuk terus berusaha. Kesungguhan Aini mempelajari matematik didorong oleh keadaan ayahnya yang sakit. Aini ingin menjadi seorang doktor pakar bagi mengubati ayahnya. Setiap kegagalan Aini dilempar jauh-jauh. Watak Aini dan Cikgu Desi wajar kita selami untuk kita belajar erti semangat, cekal, tabah dan berani. Kemanisan dalam dunia pendidikan dikecapi oleh Cikgu Desi apabila prestasi matematik Aini dan murid-murid di sekolahnya sangat baik. Anak muridnya Aini berjaya mendapat tempat di Fakulti Perubatan, malah anak-anak didik yang lain turut berjaya dalam bidang yang diimpikan. Hidup dalam dunia semakin mencabar ini bukanlah suatu alasan untuk ibu bapa alpa dengan tanggungjawab bagi mendidik anak-anak mereka. Justru novel ini menitik beratkan nilai keprihatinan ibu bapa dalam mencorak masa depan anak-anak. Ibarat kain putih, ibu bapa yang bertanggungjawab mencorakkannya. Terdapat banyak pengajaran yang boleh dijadikan iktibar dalam kehidupan seharian di dalam novel ini. Nilai bertanggungjawab menjadi fokus dalam novel ini, seharusnya diadaptasi oleh setiap pendidik. Melalui pembacaan novel ini telah menaikkan semangat saya untuk terus rajin belajar dan tidak berputus asa, kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Bagi pendapat saya,
novel ini sesuai dibaca oleh semua lapisan usia, termasuklah remaja seperti saya, kerana gaya bahasanya sangat menarik dan mudah difahami. Penggunaan bahasa yang digunakan telah memudahkan pelajar seperti saya untuk membaca kesudahan karya ini dengan baik. Jalan ceritanya juga teratur, yakni ada permulaan, perkembangan, kemuncak dan penyelesaian. Ditambah lagi dengan ilustrasi karikatur yang menarik. Sesepan ruangan glosari di akhir halaman memudahkan pelajar seperti saya untuk mengetahui maksud-maksud perkataan. Saya syorkan kepada rakan-rakan untuk mendapatkan buku ini. Lagi pula, buku ini mudah didapati di kebanyakan kedai buku yang berhampiran. Sebagai penutup bicara buku, saya iringan serangkap pantun. Cantik sungguh si bunga kejora, buat hiasan di hari raya. Marilah sahut seruan negara, bangsa membaca, bangsa berjaya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.